Okey, selamat pagi semua kelas saya. Okey, kita jumpa lagi pada hari ini. So, macam biasa kita akan teruskan pembelajaran kita. Kita dah pada pelajaran lepas kita dah tengok akaun pengasingan untung rugi. So, kali ni kita akan sambung bahagian ketiga yang dalam topik modul 4 ni akan kita belajar adalah mengenai ekuiti pemilik dan penyata kewangan perkongsian. Okay, sebelum ni pada awal pembelajaran kita yang hari lepas, saya ada beritahu bahawa ekuiti pemilik untuk perkongsian dan milikan tunggal adalah berbeza. Okay, milikan tunggal yang kita buat sebelum ini, ekuiti pemilik dia ada modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Tapi untuk perkongsian bukan guna yang sama macam tu. Okey, itu pendahan dia. Okey, so ekuiti pemilik apa yang ada dalam perkongsian ni? Sini ada bahagi kepada dua. So satu kita panggil akaun modal dan kedua adalah akaun semasa. So kita tengok seterusnya. So apa itu akaun modal? Okay, akaun modal adalah jumlah modal para pekongsi yang terdiri daripada modal awal dan juga modal tambahan pekongsi. Setiap pekongsi mempunyai akaun modal masing-masing. So kita tak boleh masukkan pekongsi kita dalam satu akaun saja. Kita buat asing-asing. Pekongsi A satu, modal A, modal B, modal C. Itu contoh dia. Okay. So ini contoh akaun bagi akaun modal pekongsi A. Okay. So kita mulakan akaun modal ni sama, equity juga. So kredit, berbaki kredit. So Januari 1 dia masukkan modal awal dia, bank duit dia, so 20,000. Okay, so ini kita panggil modal awal. Yang kedua, katakan bulan Jun dia bawa masuk penghawa dingin. So bila dia bawa masuk penghawa dingin sebagai modal tambahan, so kita letak dalam akaun modal dia, so kita tulis lengkapan. Kalau dia bawa masuk sofa, so kita letak perabot. Kalau dia bawa masuk komputer, kita letak alatan pejabat. Okay, so nilai dia ni. Okay, dia juga boleh bawa masuk duit juga Dia boleh juga top up duit dia, mau masuk bank juga sekali lagi, tunai ke. Okay, so ini. So dalam akaun modal ada dua benda saja. Satu, modal awal dan yang kedua modal tambahan. So kita tambah dua-dua ni, so dapat 23,000, angka imbang 23,000, naik atas. So baki akhir untuk modal akaun modal pekongsi A adalah 23,000. So bawa je transfer kepada baki BB, so 23,000 sebelah kredit. Okay, ini dia contoh akaun modal pekongsi A. Okay, seterusnya akaun semasa pula. Apa ni equity dalam akaun semasa? Okay, akaun semasa ni dia akan tunjuk dua benda. Yang pertama, tuntutan perkongsian terhadap pekongsi. Maksudnya, apa bisnes perniagaan boleh ambil daripada pekongsi? Boleh minta daripada pekongsi. Okay. Yang kedua, tuntutan pekongsi terhadap perkongsian. So, apa pula pekongsi boleh dapat daripada perkongsian? Beza, satu, perniagaan dapat. Yang kedua, pekongsi dapat. Okay, so mari kita tengok. So, ini akaun semasa pekongsi. Okay, dekat sini kalau kamu tengok akaun semasa pekongsi saya buat terus beruangan, dia panggil beruangan. So dia buka satu akaun saja nama akaun semasa pekongsi, tapi dia buat kolom, pekongsi A satu kolom, pekongsi B satu kolom, pekongsi C satu kolom. Sama juga sebelah kredit, pekongsi A, B dengan C. So ini kita panggil akaun semasa pekongsi beruangan. Okay, so sebelah debit ni adalah tuntutan perkongsian kepada pekongsi. Dan sebelah kredit tuntutan pekongsi kepada pekongsian. Okay, dalam ayat mudah, kamu ingat saja akaun semasa sebelah kredit apa pekongsi dapat? Sekali lagi, sebelah kredit akaun semasa apa yang pekongsi dapat? Sebelah debit apa yang pekongsi kena bayar kepada pekongsian? Ini apa yang kena bayar kepada pekongsian? Ini pekongsi dapat. Okay. So dekat sini keyword sebelah credit debit akaun semasa, you kena ingat keyword dia AFA. Saya selalu ingatkan student saya sebelah debit akaun semasa ada dua benda saja, iaitu AFA. Apa panggil AFA ni? Okay, mari kita tengok. Okay, yang saya kata AFA tadi, ambilan dan juga faedah atas ambilan. Nampak saya highlight dah keyword dia. So ini kamu ingat sebelah debit akaun semasa, perkongsian AFA.
Sebut senang je, A, Fa. So apa Fa? A stand for ambilan, Fa, faedah atas ambilan. Okay, so ingat ni. So in the rest yang lain berkaitan dengan perkongsi, kita akan letak sebelah kredit. So tengok, faedah atas modal. Betul tak perkongsi dapat? Yes, sebab perkongsi bawa masuk modal, so perkongsian bayar faedah atas modal kat dia. Gaji, ya, perkongsi buat kerja dia, dia aktif dalam perniagaan, so dia didapat gaji. Okay, bonus, Elang pun sama. Okay, faedah atas pinjaman. Ini bukan bank bagi pinjam, ini perkongsi bagi pinjaman kepada perkongsian. So bila perkongsi bagi pinjaman kepada perkongsian, dia layak dapat faedah atas pinjaman. Okay. Alright, last kali yang ni. Ini kita akan tengok daripada kongsi untung tadi. Ya, okay, kalau dia untung, dia akan letak di sini. Akaun pengasingan untung rugi ni, saya tunjuk contoh ni. Ini untuk kongsi untung. Kalau dia dapat kongsi rugi, akaun pengasingan untung rugi akan duduk atas ni sebelum baki HB. Beza. Okay, so baki HB dekat bawah. So kat atas ni akan ada akaun pengasingan untung rugi. Kalau dia bawa dapat kongsi rugi. Okay, last kali kita total up, tambah semua dan kita cari baki akhir akaun semasa perkongsi tersebut, turun dan pindahkan pada next month baki BB. Okay, ini dia. Seterusnya, okay, ini kita panggil tadi akaun semasa berwangan. Okay, nampak? So ada setiap, ini memang jimat masa kita sebab kita hanya buka satu ledger tapi kita buat siap-siap kolom mereka. So kita tak perlu buka akaun semasa perkongsi A, akaun semasa perkongsi B, akaun semasa perkongsi C. Maksudnya jimat daripada 3 ledger sepatutnya kita buat, kita dah buat satu ledger saja. Okay. So ini kita panggil akaun semasa berwangan. Kalau saya pun nak jawab soalan pun saya suka guna yang ni sebab benda ni boleh masukkan semua. Kita tulis butir sama saja, cuma nilai saja dekat sini berbeza. Okay, nilai saja yang berbeza. Okay, kat sini kamu nampak tadi kata perkongsian untung rugi, kongsi untung, the green line ni, the green one ni. Okay, so ini untung, kongsi untung. Ni kalau kongsi rugi. Okay, seterusnya. Okay, so dah kita belajar sikit. So kita mai buat soalan sikit. Nak test kamu, okay. So yang pertama, ini soalan buku teks lah. Okay, buka buku teks sekarang, muka surat 150. Okay, buku teks sekarang, muka surat 150. Okay dah. Okay, mari kita tengok untuk soalan 1. Okay, untuk soalan 1 dia suruh terangkan 5 ciri milikan perniagaan perkongsian. Okay, so saya ada prepare satu. Okay. Okay. Okay, so 5 ciri perniagaan perkongsian. So apa yang kamu belajar kemarin? Apa ciri dia? Berapa orang pemilik? 2 hingga 20 orang perkongsi. Okay, next. Apa lagi? Apa yang belajar lagi pasal perkongsian? Ayat perniagaan berterusan tak? Ayat perniagaan boleh dibubarkan. Perniagaan boleh dibubarkan. Okay, tu tulis ayat tak payahlah. Okay, okay, next. Okay, apa lagi yang ada dalam perkongsian? Kalau mengikut akta perkongsian, kongsi untung dan rugi dibahagi sama rata. Okay, mengikut akta perkongsian 1961, setiap perkongsi menerima untung sama rata. Okay, seterusnya apa lagi? Modal, macam mana pula dari segi modal perkongsi? Setiap perkongsi wajib sumbangkan modal. Modal disumbangkan oleh setiap perkongsi. Okay. Lagi, apa lagi?
Okay, perniagaan perkongsian diuruskan oleh pekongsi aktif. Okay, right. Apa lagi boleh? Semua boleh buat. Okay, so ini dia. Okay, seterusnya soalan 2. Okay, soalan 2. Okay. Yong merupakan pekongsi dalam perkongsian Yong dan Yatim. Yong telah membuat ambilan seperti berikut. Okay, 31 Mac 2017 dia buat ambilan 800. Bulan Jun pula 920. Bulan Ogos 600. Bulan Oktober 480. Okay, so ini semua ni adalah jumlah ambilan setiap bulan. Bila dia bagi tarikh tak sama, berhati-hati sebab kita kena kira tempoh satu persatu. So kita tak boleh total up semua. Kita kena kira satu-satu. Okay. Next, perkongsian Yong dan Yatim juga telah menetapkan ambilan akan dikenakan faedah pada kadar 5% setahun. So maksudnya dia kena 5% setahun. Kena bayar faedah atas ambilan. Okay, bagi tempoh perikanan berakhir 31 Disember 2017, maklumat berikut telah diperolehi. Okay, gaji untuk Yong 5,500, faedah atas modal 1,800, kongsi rugi, dia dapat rugi 500 dan baki akaun semasa pada 1 Januari 4,900 sebelah kredit. So soalan suruh kamu buat apa? Anda dikendaki menyediakan akaun semasa Yong. Okay, yang AFA tadi AFA yang sebelah debit, yang sebelah kredit, semua apa perkongsi dapat. Contoh apa perkongsi dapat? Gaji, faedah atas modal, faedah atas pinjaman, gaji, bonus, allowance semua tu dalam faedah atas pinjaman. Okay, semua tu. Okay, so hari ni kita tengok first kamu kena kira apa dulu? Kita kena kira dulu ambilan dan faedah atas ambilan. Okay, so saya ada dah buat dah ambilan. Okay, di sini. Okay, so saya dah letak sini ambilan 31 Mac 800, 920, 600 dan 480. Okay, sekarang kita nak kira faedah atas ambilan. So macam mana nak kira faedah atas ambilan? So percentage dia cakap berapa tadi? 5%. So 5% darab. So berapa bulan Mac dia buat? 800. Darab pula tempoh. So sekarang dia tutup bulan 12. So bulan Mac dia buat ambilan Mac 31. Dah tarikh akhir bulan Mac dah. Kita nak kira ke satu hari tu dia kira sebulan? So tak. So bila dia buat hujung bulan baru dia buat, dia pandai. So dia buat hujung bulan baru dia buat ambilan. So kita tak boleh kira bulan tersebut. Kita kena kira bulan next month. So bulan April lah kita start kira. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So ada 9 ber-12. Okay. Kenapa cikgu? Tadi bulan Mac. Kenapa 9? Siapa sebut 10? No, tengok tarikh dia. Dia pandai dia buat tarikh 31. Kalau dia buat tarikh 1, yes, kita kira bulan Mac. Sekarang tarikh 31, last day bulan Mac dah. So tak kira lah bulan Mac. So kita terus kira start bulan April. Okay, so kita dapat, tekan kalkulator dapat berapa? 30, betul? Okay, next. Okay, sama juga benda yang sama kita buat untuk bulan Jun. So untuk bulan Jun, benda yang sama. Okay, kita ambil 5%. Okay, darab 920 pula sekarang. Okay, so darab berapa bulan? Okay, so kira pula bulan Jun. Jangan kira, kita start dari bulan Julai. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So ada 6 per 12. Kita akan dapat nilai dia RM23, betul? Okay, betul. Okay. Next, seterusnya kita teruskan lagi dengan bulan Ogos. Okay, so macam biasa 5%. Okay, times 600. Okay, darab. Sekarang berapa bulan pula?
Okay, Ogos tak mau kira. Kita kena kira September, Oktober, November, Disember. So 4 per 12. So dapat jawapan 10. yes, betul 10. Okay. Alright, next. 5% also. Okay, darab dengan 480. Darab, okay, bulan Oktober tak mau kira, kita kira November, Disember. 2 saja. So dapat jawapan RM4, betul? Okay. So last kali kita sebab dia buat ambilan banyak bulan, banyak kali dia buat ambilan. So kita kena jumlahkan jumlah ambilan, kita kena jumlahkan faedah atas ambilan. Okay, so jumlah dekat sini ambilan, so semua sekali. Daripada Mac tu sampai bulan Oktober kita kena tambah semua. Okay, so jumlah ambilan dia buat sebanyak 2,800. Faedah atas ambilan yang dia kena bayar kepada perkongsian adalah dah ambil pinjam duit perkongsian kan. So dia kena bayar sama RM67. So dia bukan bayar 2,800 saja. Kena plus RM67. So total dia kena bayar kepada perkongsian RM2,867 sebab dia buat ambilan. Itu maksud dia. Okay. So ini soalan 2. Baru kira, belum masuk lagi dalam akaun. Dia suruh buka akaun semasa. Okay, jom kita masukkan dalam akaun semasa pula. Okay, akaun semasa Yong. Okay, ingat sebelah debit akan ada A dan bawah FA. Okay, tulis macam ni. Awal-awal dulu. Okay, A. A untuk apa ni? A untuk ambilan. FA. Okay, baru buat FA untuk faedah atas ambilan. Okay, sebab tu saya suruh kamu ingat sebelah debit ada alpha. Alpha tu stand for ambilan dan juga faedah atas ambilan. Okay, tarikh adalah tarikh akhir mereka ni Disember lah. Disember 31. Okay. Okay, so akaun semasa. Okay, kan saya cakap dia adalah akaun equity. So akaun equity kalau dia tak cakap normal, basic normal dia, normal baki dia adalah sebelah kredit. Okay, tapi tengok soalan memang dia mention, kamu tengok last kali dalam kotak biru tu, akaun semasa pada 1 Januari 2017, 4,900 dalam bracket kredit. Okay, so kredit mean akaun semasa yang ni baki normal. Okay, so tulis Januari 1. So baki BB. Okay, 4,900. Okay. Okay, alright, dah tulis baki BB. Okay, yang bawah ni semua tarikh Disember 31. Satu je. Yang lain semua tarikh Disember 31. Okay. So seterusnya, apa lagi yang ada? Ingat, kan ada alpha je sebelah sini. So alpha tadi, A, tu ambil tadi total ambilan tadi atas ni. 2,800. Masukkan di sini. Faedah atas ambilan, total tadi. Okay, sini. Okay, yang kita kira tu, yang ini saja masuk. Okay, so yang ini maklumat lain apa yang diberi? Yang pertama, gaji. Okay, so masukkan gaji. 5,500. Okay, yang kedua dia bagi faedah atas modal. Okay, so berapa faedah atas modal? 1,800. Ambil bubuh. Okay, next. Kongsi rugi. Okay, tadi saya cakap kalau kongsi rugi kita letak sebelah mana? Letak sebelah mana? Sebelah debit. So dia akan duduk di sini. So apa nama dia? Nak buat apa? Kita bubuh akaun pengasingan untung rugi. Dan ke bandar.
nampak semua sekejap. 140. Okay. Okay, so kongsi rugi dia dapat adalah sebanyak RM500. Apa soalan suruh kamu cari? Suruh kamu cari baki HB. So nak cari baki HB, macam mana nak buat? Cuba tengok sebelah debit ada nilai banyak ni, sebelah kredit. Oh, banyak lagi sebelah kredit. So maksudnya jumlah imbang sebelah kredit menang lah sebab dia banyak. So kita buat sebelah kredit, ambil tambah semua. Ni dapat total banyak tu, bawa mai pindah sebelah debit, mesti imbang. Okay, so sekarang yang ini, okay, yang ini adalah baki akhir, baki HB akaun semasa yang. Okay, berapa dia dapat? So ambil jumlah imbang minus 2,800 minus 67 dan minus 500. So baki akhir dia adalah 8,833. So macam biasa bila ada HB kena transfer BB. Okay, 2018, so Januari 1 baki BB. So bawa turun saja. Okay, siap. Okay. Okay, boleh. Untuk soalan nombor 2, senang, akaun semasa. Okay, semua kena ingat keyword untuk sebelah debit akaun semasa ada AFA dan juga kongsi rugi. AFA dan rugi. Okay, yang sebelah kredit, semua yang lain tu lah. Gaji, bonus, elang, faedah atas modal, faedah atas pinjaman. Okay. Okay, siap. Soalan 2.